Berbaki lagi beberapa hari untuk umat Islam menyambut Aidilfitri dan pastinya masih ada keluarga yang belum dapat menyediakan kelengkapan untuk berhari raya. Memahami keluh resah mereka, Persatuan Indah Muslim Perak PRIM sekali lagi memberi sumbangan kepada golongan kurang berkemampuan dalam satu majlis di Masjid Cina Muhammadiyah di Tasik Ahad lalu. Pengerusi PRIM Muhammad Arif Aliyah berkata, program kali ini agak berbeza iaitu sumbangan diberikan secara peribadi oleh 28 ahli jawatankuasa PRIM. Okay, ini satu program yang tahunan bersama dengan ahli-ahli jawatankuasa setiap tahun telah memberi barang dapur. Jadi 32 item itu seorang ambil satu barang. Jadi saya ambil gula, yang sebelah saya ambil tupung, macam itulah kita kira. Jadi masing-masing nak bulan puasa tu nak bagi sedekah untuk untuk maksudnya dalam baku tu setiap seorang ahli PRIM sumbangkan. Ya, semua ya betul. Sumbang macam itulah. Itulah kita punya tahunan lah. Menurut Muhammad Arif, istimewanya program kali ketiga untuk bulan Ramadan itu, sumbangan bukan hanya untuk golongan B40 tetapi juga kepada golongan mu'alaf. Katanya, bakul makanan bernilai RM180 yang diserahkan itu mengandungi barang dapur seperti tepung, gula, susu serta 29 item lain. Sementara itu, Pengerusi Biro Ekonomi Dewan Perdagangan Melayu Perak, Datuk Azizul Kamar Abdul Aziz, yang merasmikan program bantuan Hari Raya PRIM 2025 itu berkata, program bantuan oleh PRIM itu pasti sangat membantu golongan yang memerlukan. Saya yakin masyarakat yang memerlukan menanti-nantikan sebenarnya bantuan-bantuan sebegini, lebih-lebih lagi apabila menjelangnya Hari Raya Aidilfitri. Bukan semuanya mampu. Ya, kita tengok ada di antara mereka ini yang sakit, yang agak kronik, yang tidak berupaya dan sebagainya. Dan untuk itu saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas kepada PRIM kerana mengadakan program sebegini untuk kali yang ketiga pada tahun ini, lebih-lebih lagi.